Assalamualaikum. Okay, hari ini kita ada roadshow di Paradigm Mall Johor Bahru. Okay, untuk anda rakyat Johor yang nak tengok depan-depan kereta Proton, kita ada X70, X90, Saga, Persona, S70 semua ada lah. Okay, boleh datang ke Paradigm Mall Johor Bahru, dan untuk yang booking di Paradigm ni kita akan bagi extra discount. Contoh untuk X50 diskaun RM10,000. Booking di Paradigm ni, datang sini kita bagi extra 500. So RM10,500 diskaun booking di sini. Kita ada Proton X70. Untuk Proton X70 diskaun RM10,000. Kita bagi extra 500 untuk anda yang datang booking di Paradigm Mall. Untuk Proton X70 ada 4 pilihan spek. X70 4 pilihan spek. X70 standard, executive, premium. Di depan kita berwarna biru ni Premium X. Atas ada sunroof. Ini yang full spec lah. Dan kita ada juga full spec untuk Proton X50. X50 pun datang dengan 4 pilihan spek. X50 standard, executive, premium dan juga flagship. Di depan kita berwarna silver ni yang flagship. Sama konsep macam X70, di atas ada sunroof. Okay, ini. Untuk Proton X50 pun ini dia ada diskaun sebanyak RM10,000 untuk anda yang datang booking di Paradigm Mall hari ini 18 Mei. Betul 18 Mei. Kita bagi extra 500. So RM10,500. Alright. Okey, dan kita ada juga Proton Saga. Okey, Proton Saga diskaun sebanyak RM1,000. Kita bagi lagi extra 500, RM1,500. Proton Saga ada 3 pilihan spek, Saga standard, Saga Premium dan Saga Premium S. Di depan kita berwarna jet grey ni Saga Premium S. Yang ni yang full spec. Yang full spec ni ada push start button, siap dengan body kit, skirt kiri kanan, skirt depan. Dalam ada semi leather seat, radio touchscreen 7 inci, reverse camera nampak belakang. Don't worry, best punya. Dan kita ada juga di sebelah sana S70. Set macam X70 dan X50 tadi yang full spec mesti ada sunroof atas. Okey, sunroof atas. Dalam radio touchscreen IHU sangat besar 12 inci. Design dalam sangat cantik, minimalist, stylish style. Okay, ini merupakan kategori sedan segmen C, sama segmen dengan Honda Civic. Okay, dia ada untuk S70 ni ada diskaun RM6,000 untuk anda yang datang booking dengan saya di Paradigm Mall hari ini 18 Mei. Dapat extra lagi 500. So RM6,500. Okay, S70. Ini antara segmen sedan yang paling laris di Malaysia, sedan segmen C. Dan di sana kita ada Proton X90. X90 pun dia ada 4 pilihan spek. X90 standard, X90 executive, X90 premium dan X90 flagship. Di depan kita ni yang flagship sama konsep macam X70, X50. Atas yang full spek mesti ada sunroofnya. Okey. Design dalaman IHU sama besar dengan S70 tadi, 12 inci. Okay, untuk X90 ni dia ada 4 pilihan spek. Untuk spek yang full spek ni dia 6 seater. Dia 6 tempat duduk. 2 depan, 2 belakang. 2 paling belakang, row ketiga. Sebab apa yang row yang kedua ni dia pilot seat. Biasanya kalau kereta untuk kegunaan company, untuk kereta bos naik ni, dia bagi pilot seat lah. Bos mesti tak berkongsi seat punya, satu-satu punya seat, pilot seat. Tapi untuk yang 3 spek bawah, standard, executive, premium, seat ni bersambung. Dia 3 tempat duduk, 7 seater. Itu konsep dia. Full spec 6 seater, 3 spek bawah, standard, executive, premium, 7 seater. Alright, untuk anda yang nak tahu lebih lanjut, nak tengok depan-depan kereta Proton terkini, boleh datang ke Paradigm Mall. Okay, jumpa saya di sini. Assalamualaikum.